satu benda adalah yang aku tak berkenan dengan Jerman kali ni. Bukan tak berkenan sebab pemain tu lah. Pemain tu kita semua respect dan kita semua suka pemain tu. Pemain tersebut adalah Manuel Neuer. Manuel Neuer kan announce retirement. Lepas tu the whole of qualifying tu Baumann yang main kan. Baumann tak pun Jonas Urbik daripada Bayern Munich. Tapi bila dah dekat nak tournament ni, dia umumkan saya kembali ke setup pasukan nasional. Jadi tak best kalau dia kembali tu sebagai penjaga gol simpanan, sebagai jangan mentor lah, sebagai mentor. Siapa pula protege dia? Bronteje kan. Tapi sebabkan Baumann sendiri pun dah 37 dan mungkin ini dia berapa? Dia 40 ke 41 dan mungkin 40 dan mungkin tak ada ruang dah untuk Baumann 4 tahun lagi. Sayanglah, orang pun nak main juga. Kuat Buah kembali dan saya juga kembali selepas 4 minggu tidak bersama-sama dengan rakan-rakan di sini. Lama 4 minggu berapa lama kau simpan intro ni? Tapi ada minggu lepas kita ataupun Kuat Buah memang tak ada operasi lah minggu lepas sebabkan semua busy. Saya nampak banyak wartawan ramai wartawan yang tanya soalan. Ada daripada K-Star, daripada K-Star daripada K-Star. Satu-satunya soalan yang ada dekat sidang media tu, dia tanyakan keberadaan rakan-rakan Kuat Buah lah. Tapi disebabkan masing-masing ada kerja hakiki masing-masing dan kita tamat ataupun kita buat keputusan untuk minggu lepas kita rehat lah. Alah baru rehat seminggu kan. Tapi aku rasa ada yang komen tu, alamak semua doubtful. Semua doubtful. Tapi aku nak tanya hari ni, Azwar, zaman awak main dengan Johan Cruyff dulu, okey tak Johan Cruyff dulu? Okey tak Johan Cruyff dulu main dia, style dia main? Saya tak sempat dengan Johan Cruyff. Saya sempat dengan anak dia je. Jody Cruyff. Jody. Awak tak kosong lah. Jaga pertuturan bahasa anda. Kadang-kadang aku fikir kan, kadang-kadang waktu nak shoot Kuat Buah lu, kalau boleh aku nak tanya call time pukul apa? Pukul 4. Biasanya pukul 4 tu kita dah kumpul 4.30, pukul 5 baru kita roll lah. Kalau call time pukul 4 aku nak datang 4.50. Aku nak datang, aku terus datang duduk sini. Sebab bila lepak tu terbawa-bawa ni. Banyak cerita sebenarnya. Tapi aku nak cakap satu benda lah. Tahu kenapa Kuat Buah ni kita ada chemistry? Sebab kita semua sekufu. Kalau tak sekufu tak boleh lah nak keluarkan idea-idea. Betul. Baiklah. Aku ni tahadi aku ni. Okay. Bahaya. Aku paling bahaya kat sini. Faiz? Ya saya. Selepas Sorry lah, saya memang ni sebab beberapa hari dah tak tidur kan. Tak. Selepas saya dijangkiti demam kebialu. Kau settle dengan dia. Demam kebialu. Dia kokak je. Handle dia. Tapi betul lah. So far aku rasa paling sakit lah demam denggi ni. Lagi sakit daripada influenza aku rasa. Paling sakit dan sekarang Tapi tadi baru ni kita main bola. Aku ada dengar cerita-cerita kat belakang. Engkau bercerita dengan siapa aku tak ingat. Tolong cerita balik lah. Cerita ni tak cerita yang kau risau tidur kat ward tu seorang-seorang tu. Aku sepanjang kau sakit tu 5 hari dekat ward. Berapa malam? 5 malam? 4 malam? 4 hari 5 Jangan 4 hari 5 malam kau balik kejap ke bodoh. 5 hari 4 hari 5 malam 5 hari 4 kena lah. Jarang 4 hari 5 malam. 5 hari 4 malam. Hari yang ketiga, hari yang pertama kedua aku ditemani oleh rakan-rakan di dalam ward lah. Sebab aku ditempatkan dalam ward yang ada 4 orang, 4 katil satu ward lah. Sebab ward pun dah full. Aku duduk ward kanak-kanak masa tu. So aku masuk ward tu ada 3 orang, ada 4 orang, ada cukup lah, lengkap lah 4 tu. Hari yang ketiga masing-masing dah beredar tinggal aku seorang. Aku cakap dah tak sedap ni. Dah tak sedap ni kan. Takkan aku seorang malam ni. Lepas tu tiba-tiba nurse cakap cik kena pindah ward sebelah sebab ward ni nak dikosongkan untuk perempuan pula masuk. Aku cakap okey lah. Masuk ward sebelah. Ada geng balik. Okey lah.
Tengah hari tu dia pula gerak. Dia check out pula. Tiga-tiga gerak. Memang tinggal aku. Malam tu aku tidur seorang-seorang. Aduh, tak best. Bayangkan. Dia rasa macam ada minggu yang hang di asrama, minggu semua balik tapi hang ada Betul. urusan hang tak Oh, balik, ya. lepas hang duduk Betul. sorang-sorang semua. Ataupun keluarga hang memang tak ada untuk sedih gila. Keluarga tak Dia yang tambah tu. Sedih tu dia yang tambah tu. Kita cerita benda yang seram tadi, dia masuk cerita sedih. Jadi itulah. Mohon editor slow motion sikit, black and white masuk music. Masuk lagu sedih. Tapi background music jangan kuat sangat, nanti tak dengar apa yang kita borak. Teruskan lah. Okey lah. Baik, aku nak sambung benda ni tadi. Selepas dijangkiti demam kepialo, kini kita dijangkiti demam Piala Dunia. Demam kejohanan bola. Kita boleh sebut kan. Kita di luar kan. Demam festival bola sepak antarabangsa. Dan juga bola berprestij. Ada juga sebutan tu. Piala terunggul di muka bumi. Jadi, selepas 17 perlawanan, aku nak tanya soalan pertama. Adakah anda menonton ke-17 perlawanan tersebut? 17 perlawanan. 17 lah kan? 17 tapi tak semualah sebab ada yang delay kan. Betul lah. Kita cakap ada yang delay. Ya, ada yang tak sempat tengok Tak lah. sempat tengok lah, ada yang delay. Saya rasa in total saya dah terlepas Aku lebih kurang 5-6 6 perlawanan terlepas. Mungkin Yang lain semua 10 tengok. kita tengok lah. Yang lain tu Yang lain tengok. kita tengok highlight. 6 terlepas ya. Highlights pun. Dia selalu ni kecundang hang tahu yang mana? Apa? Kalau dalam sehari tu ada 4, hang akan kecundang yang ketiga. Ya. Lepas tu hang akan bangun balik in time for the last one. Dia selalu macam tu. First tu semangat. Yang kedua tu dah mula layu sikit. ya. Third GG. Fourth tu dah bangun balik. Macam tu lah selalu. Aku cakap tu serang lah. Aku paling frust game Jepun Belanda. Kenapa? Sebab aku tengok sampai 2-1 pasal aku terlelap. Oh. Aku Sedih rugi. tu. Maknanya hang tak tengok Memphis Depay masuk lah. Sempat yang tu sempat. Masuk terpakuknya centre back Jepun. Sebab kau kena faham, dia dah berdarah Brazil sekarang. Aura. Tu je contribution dia lah dalam kita. Kalau aku pula, 2 game Brazil awal yang aku mana? terlepas. Yang Ancelotti tu. Ancelotti ya. Tak payahlah betulkan. Aku tak boleh lah. Aku rasa macam nak cut je. Tak, apa ni, kalau aku pula, aku 2 perlawanan awal je terlepas. Perlawanan pembukaan dengan perlawanan yang okay. Korea. Aku 10 je tu. Aku 10. Yang tu aku tengok full. Lawan berkembang. Hari Ahad. Betul. Hari Jumaat. Ya. Jumaat. Korea Czechia. Czechia. Tapi bagi aku pula, aku sama macam Kish tadi. Game kemarin dah silap aku yang berderet pukul 1, pukul 2, pukul 3. Kita dah 3 hari dah game direct. Ya, tapi yang game betul turut. tapi game tu aku memang tidur awal untuk bangun pukul 1 nak tengok game Jerman lawan Curaçao tu. Sebab yalah nak tengok gameplay Jerman macam mana, tapi yang game lepas tu paling aku nak tunggulah game Netherlands dengan Thailand. Tapi sama juga macam kau. Minit ke berapa tah aku dah terlelap. Aku ingat game tu memang dah kalah lah. Rupanya 2-2. Aku lagi frust sebab aku sanggup skip Jerman Curaçao tu. Aku tidur. Oh. Aku memang Sebab nak tengok Ivory Coast Ecuador ke? tak nak tengok Okay. nak tengok Nak fully fokus game Jepun Belanda tu. lah. Rupanya aku yang blunder. Game Brazil tengok. Game Brazil. Gol Vinicius JR tengok. Apa pula saya tak tengok? Itu kan saya tengok. perlawanan tumpuan saya di subuh-subuh pagi. Kick off pada pukul 6 pagi. Saya sampai dah hafal dah. Memang subuh 5.54. Oh itu. Sekarang 5.54. Ya ada Wahi tu pun. Unahi tu bukan Wabi. Unahi. Tapi kan di sebalik orang macam cakap game ataupun Piala Dunia timing zone dia lah. Ramai yang komplain sebenarnya sebelum start Piala Dunia ni. Tapi bila aku dah perhati dia dah sampai 17 game ni kan, macam not bad juga timing dia. Sebab Betul. lagi-lagi untuk kita yang bukan bekerja waktu pagi. Tapi saya sangat gembira menonton pada hari Ahad yang lalu. Ada satu perlawanan penting juga di awal pagi tu. Brazil Morocco Brazil Morocco hari Ahad pagi tu saya tengok ramai yang update di media sosial yang mana mereka beramai-ramai ke mamak pada
awal pagi dan lepas subuh tonton lah. dekat mamak. Itu satu suasana yang sangat Yeah. menarik untuk rakyat Malaysia. Walaupun agak kalau game tu start pukul 6 okey lah. Kalau game yang pukul 9 pagi agak terik lah. Kalau duduk kat luar kat Sultan tu agak terik kat tu. Yang sebenarnya lagi satu yang paling best bagi aku so far adalah the first game yang berlangsung pada jam 12. Australia lawan dengan Turki. Jam 12 tengah hari. Yes. That was perfect for me. Yes, Lunchtime, yes. aku dah sediakan lunch, duduk depan TV, ada kopi, tengok sampai pukul 2. It was perfect. Itu 12 tengah hari kita kat sana lebih kurang pukul 12 depan tengah malam. Tak, kat waktu tu sebab dia West Coast West kick off. Coast, ya, so dia ya. kick off 9 malam. 9 malam. 9 malam waktu LA kalau tak salah. Tapi lunchtime kick off ni adalah perkataan yang kita kerap dengar dalam bola sepak Inggeris. Sana lunchtime kick off banyak. Kita tak pernah alami benda tu lah. So it was nice lah for Sebab once. tu dekat Europe ramai orang bengang. Sebab sekarang ni dia rasa apa yang kita rasa sama ni. Baru dah tahu. Baru tahu betapa terrornya orang Malaysia ni boleh tengok bola ke 1 Kiranya pagi. game tu 12 tengah malam dia kick off untuk first game, 12 tengah hari untuk waktu kita lah kan. Dia last correct. game kan. Yes. Alright. RTB dekat Belgium lah, Radio Television Belgium mungkin Ya betul. menyiarkan perlawanan-perlawanan di situ. Okey, silakan Azwar. Okay, 17 selepas 17 game lah. Aku nak tanya korang semua perlawanan pilihan korang selepas 17 game ni. Sebab kita dihidangkan bukan setakat game-game yang best saja sebenarnya. Tapi dalam beberapa perlawanan terakhir ni, terutamanya aku tengok lah 4 perlawanan terakhir ni banyak drama-drama ataupun cerita-cerita selepas perlawanan tu. Kish? Sebenarnya there's a few, tapi kalau aku nak pilih satu, okay, macam honorary mention aku game South Korea, Czechia adalah perlawanan yang sangat-sangat entertaining. Perlawanan di antara Belanda dengan Japan was very very entertaining, filled with goals juga. Even semalam Spain Cabo Verde was entertaining walaupun tidak ada jaringan, tetapi game yang aku paling enjoy so far was actually the Australia Turki game. Perlawanan yang very entertaining, kedua-dua pasukan bermain dengan intention nak menang, walaupun Australia was meletakkan effort untuk park the bus. Bukan bus lah, dia pun dah park beribu-ribu kangaroo dah depan gol, park the lori ke apa semua. Tapi setiap kali diorang dapat bola, ada komitmen untuk menyerang dan cuba mendapatkan jaringan. Nestori Irankunda was a superstar in that game. Dan kemudiannya Muhammad Toure di bahagian hadapan juga was very very fun to watch. Paul Ocon Engsler. Paul Ocon Engsler, pemain berumur 21 tahun, bagi aku was such a powerful. Sebab anda tahu Paul Ocon Engsler ni, bapa dia is coaching staff. Oh ya. Ocon Engsler juga coaching staff assistant Tony Popovich. Bukan pakai kabel apa semua bukan lah. Sebab So waktu Paul dapat call up, sebab Paul dapat call up ni ada beberapa lagi nama besar lain yang tak dapat. So bila Paul dapat call up awal-awal, orang kata oh ini adalah call up sekadar kabel. Kau tengok dia takkan main pun, nanti call up kabel, baik panggil orang lain kan. Last bila line up keluar, fan Australia terkejut. Jackson Irvine tak main, hang letak Paul Ocon Engsler. Lepas tu dia pula put on a masterful performance dalam game itu. When bak kata Faiz punya favorite dia, when toe to toe dengan Arda Güler dan keluar sebagai pemenang dalam battle tersebut. That was a super fun game bagi aku. Dia ada dalam pusingan kelayakan tu? Tak ada. Dia call up betul-betul ni lah. Aku tak tahu kalau dia ada dalam squad ke tak, tapi dia tak banyak main. Sebab Definitely aku ada tak banyak main. juga buat game kelayakan Ya, Australia, Australia lawan Indonesia semua. Yes. Tak Tak recall ada. buat nama. Tak ada. tak Sebab main. dia umur 21 je baru. Selalunya Jackson Irvine yang start. Nestori Irankunda. Nestori Irankunda. Nestori Okay, Irankunda. aku ada satu soalan untuk macam disebabkan ini adalah pilihan perlawanan hang. Adakah di kedudukan 1-0 tu, kalau percubaan jarak jauh Hakan Calhanoglu yang menyinggah ke tiang tu masuk, adakah skrip ataupun outcome daripada perlawanan itu akan jadi berbeza? Possible, tapi the reason yang aku rasa Australia dari awal, dari first 10 minutes pun aku dapat rasa yang Australia would come out of this, sebab dari minit pertama whistle dibunyikan, hanya satu pasukan yang bagi aku nampak fully 100% up for the battle. Turki nak bermain bola, memang ada kebolehan untuk bermain bola, tetapi that game was like a mini war. Dan pemain-pemain Australia, sebab kena tahu dalam beberapa hari in the build up to that game, ada beberapa pemain Turki yang buat interview apa semua, diorang kata the first game tu we are better than Australia, we would definitely be able to dominate. Dalam tunnel pun Arda Güler duk cakap dalam bahasa Turki yang we are better than them, show it on the pitch.
So a lot of it's not wrong, but it's not wrong, but it fired up the Australian players. So dari awal tu aku dapat rasakan the Australian boys were super fired up, dan it felt like whatever happened on that day, they were going to find a way to come out on top lah. Ya, dan aku ingat daripada perlawanan tersebut memang Australia ni embrace lah being a defensive team ni, sebab aku ada point out satu lagi point bahawa di sebalik semua star-star yang ada kat Turkey ni, Australia tak ada satu pun pemain yang main Champions League. Satu pun tak ada. Maknanya mereka bukanlah nak kata biasa-biasa, tapi sebab qualifying mereka pun agak kuat juga berbanding pasukan-pasukan lain kan. Tapi maksudnya kalau tak main Champions League pun boleh. Boleh. Bola itu bulat. Ya, itu adalah kata-kata. Kalau kau kata-kata tahun 2026. Kau sempat tengok game tu? Aku apa? Australia Turkey. Australia Turkey aku sempat tengok. Aku just secara on surface aku boleh kata yang macam tadi Kiz dah mention. Pasal walaupun nampak macam Australia lebih banyak nak bertahan sebenarnya, tapi kadang-kadang aku rasa macam bila fikir balik, dia orang come out dengan tactical yang bertahan tapi just fikir ruang untuk cari. Kalau ada space dia orang akan pergi. Dia bukan datang memang mindset okay kita just nak bertahan all the way, tak. Sebab dia bukannya bertahan. Sebab aku nampak banyak naratif kat social media yang kata masterclass defensive by Australia. Aku rasa dia orang yes masterclass defensive, tapi gaya dia orang bercerita tu lebih banyak ke arah macam nak kata Australia tu memang datang nak bertahan. Tapi in fact bagi aku tak pun. Dia part of game plan dia orang yang memang dia orang main secara compact macam tu kan. Dia tahu kalau dia open macam tadi kau cakap ada kau boleh, kalau kau buka ruang memang ada orang macam Hakan Calhanoglu tu. In fact sebenarnya bukan Calhanoglu seorang je yang boleh long range shot. 26 shots kan. 26 shot lebih kurang game Spain lah. Lebih kurang lah banyak. Tapi aku kalau balik pada soalan kau, aku sebenarnya World Cup ni aku ambil masa 1 hari lebih juga nak hadam badan dan time untuk start ambil mood World Cup tu sebenarnya. Walaupun seawal match day 1 aku dah ada group A, aku dah sempat tengok game Korea tu yang awal-awal kan. Tapi first full game yang aku betul-betul tengok is Brazil Morocco. So aku lebih banyak memandang ke arah Brazil sebenarnya, sebab aku nak tengok apa yang dia boleh buat this time. Sebab yalah kita tahu Brazil dah berapa kali World Cup upset kan. Datang tak ada direction, tak ada kali ni pun saya tak nampak banyak sangat and aku expect benda tu lain. Tapi this time aku just boleh cakap yang is not Brazil yang too bad compared to previous World Cup, tapi bagi aku Morocco yang betul-betul well prepared. So maknanya daripada soalan Azwar tadi ni, pilihan hang adalah perlawanan Brazil Morocco lah. Yang aku puas hati sebab aku puas tengok apa yang Morocco buat. Tapi kalau sebut pasal game Brazil Morocco ni kan, adakah kau rasa, aku tanya tiga-tiga kan, adakah kau rasa pilihan 3 di bahagian tengah Brazil tu kesilapan besar untuk benda ni aku borak dengan Faiz itu. Bagi aku kurang bersetuju dengan line up tengah Brazil hari tu. Sebab Casemiro ni one of the reasons yang season ni dia dengan Manchester United dia ada season yang sangat positif adalah kerana Michael Carrick, unlike Ruben Amorim sebelum ni, Michael Carrick sangat bijak untuk figure out apakah cara terbaik untuk kita set up midfield tu supaya kita boleh bawa keluar kekuatan Casemiro dan sorok kelemahan dia. Jangan letakkan dia dalam situasi yang dia kena cover space yang terlalu besar, yang dia kena eat a lot of ground up. Jauhkan dia daripada situasi-situasi tersebut. Menentang Morocco tempoh hari, aku rasa kadang-kadang banyak kali hang nampak Bruno Guimaraes dengan Casemiro tu terlalu keseorangan di bahagian tengah. Now, what would I have done differently? Kalau aku, mungkin either aku midfield 3 aku on that day, maybe even Fabinho, Guimaraes dengan Casemiro. Maybe a bit more defensive, a bit more conservative, tapi ada numbers di bahagian bawah sedikit. Ataupun hang boleh masuk bukan dengan division bawa keluar Casemiro ganti dengan Fabinho. Bukan dengan tu. Right? Because after that pun aku rasa not much change. Not much change. Yes. Sebab hang tak tukar the root cause of the problem. Hang tukar simptom. Hang tukar simptom saja kan. So bagi aku, even kalau bukan Fabinho, dia ada seorang lagi defensive midfielder, Danilo. Seorang lagi tu. Bawa masuk dia pun in that midfield. Sacrifice Paqueta for example. Right? Then hang ada a bit more numbers and a bit more composure di bahagian tengah. Sebab the heartbeat of this Moroccan team is that midfield. The heartbeat of this team, daripada Buadi ke Azedin Unahi yang bermain hari itu. So
bila hang kalah the midfield battle from the get go, it was always going to be a rough day untuk Brazil. Tapi satu benda yang aku tengok okay, tiga kat tengah tu antara satu masalah dia lah. Aku tengok salah satu lagi sebabkan tiga tu dah tak berfungsi baik untuk hubungkan bola ke atas kan. Sebab kalau kau tengok kiri kanan je dia main. Dia tak dapat nak fit bola langsung dekat Igor Thiago. Cuba kau bayangkan kalau dia letak seorang striker yang boleh tolong link up. João Pedro. João Pedro tak ada kan. Tak adalah, at least kan game tu kan banyak kita tengok Paqueta on wide. Kalau dia parking Paqueta tu more on central Tengah pun aku sikit. rasa better. Sebab kau sebab Brazil kita tahu ramai wide player. Dan kau boleh je sacrifice Paqueta instead kau letak dia dekat bahagian tepi. Kau parking kat dia bahagian Parking tengah. seorang tengah. At least okay lah. So Casemiro dia tak, macam tadi hang cakap lah, now Casemiro dalam game lawan Morocco tu kalau kau perasan, dia try to be the first season dia dekat Man United, jadi number 8 tu. Dia lah tukang nak pakuk orang, dia lah tukang nak block pass, dia lah tukang nak juluk bola kat orang juga. Dia manusia. So at the end of the day, aku rasa kalau Paqueta tu parking kat tengah dan ramai wide player lain ni ada dekat bench tu. Soalan aku tu lebih kepada macam nak tolong at least striker yang ada profile sebab untuk bagi aku lah Cunha lebih ada pilihan yang lebih baik. Agak terkejut Cunha tak dibariskan di kesebelasan utama. Tengok daripada line up tu lah. Nak hubungkan. But lost terus aku tengok. Memang Igor Thiago pun tak dapat fit bola langsung kan. Pemain Brazil paling on form pun tak keluar pun daripada bench. Endrick. Betul. Endrick tak keluar daripada bench pun. Even Ryan. Ryan seorang yang mengakhirkan musim bersama Bournemouth at the peak of his form tapi dia pun tak keluar bench itu. Sebab benda yang aku rasa Brazil, ni last part lah yang aku nampak, benda yang aku rasa Brazil lupa bila jumpa dengan Morocco, satu yang bahagian tengah dia memang solid untuk Maghribi, tapi is work rate yang kita tahu previously memang Morocco tu lah base dia. All the way play dia akan berlari instead of Brazil yang try to main yang sedikit let back, nak main dengan tempo yang mungkin dia orang boleh control sendiri, boleh slowkan sendiri. Tapi enak tak boleh. Kau jumpa team yang jenis berlari macam ni, kau pun kena ada powerhouse yang betul-betul berlari juga. Macam hang cakap Ryan lah, dekat Bournemouth tu yang dia buat, tu yang dia punya work rate dia dekat atas padang. Non-stop turun bawah naik atas, turun bawah naik atas. So Brazil like benda tu. That's why aku rasa even yang Ayub, apa nama Muhammad tu? Ayub Buadi tu kan, dia nak kita nampak dia boleh free kat bahagian tengah tu disebabkan dah dead leg daripada Casemiro dengan Bruno Guimaraes lah. Tu je aku nampak. Ayub Buadi, Tan Sri Ayub Khan, Ketua Polis. Tapi Ayub Buadi tu kena jaga-jaga kot next game. Sebab aku tengok masih dia dekat Lille, kaki dia, lutut dia pernah berbaloi. Takut next game dah. Dan cuma saya nak cakap satu lah, Rafinha ni dah dimanjakan dengan wing back Barcelona yang tak suruh pun dah naik lah. Tapi bila dia ada Roger Ibanez kat belakang, Ibanez pun rasa macam confused. Betul ke kena suruh aku main right back ni? Aku kat Liga apa ni? Ibanez duduk kat situ je. Ujung-ujung tengok lepas half time dah tak keluar. Dia Al-Ahli Dia main lawan JDT tu. Al-Ahli main lawan pun dengan Johor center tu. back kan. Potong rambut. Dia pun confused lah. Betul ke nak bagi main right back ni? Lain kali Danilo juga masuk. Faiz, game pilihan. Perlawanan tumpuan saya adalah sentiasa saya akan meneruskan dasar utama saya, iaitu dasar pandang ke timur. Okay. Menyahut suruhan Tun M di tahun 1992. Dasar pandang ke timur. Kita kena tengok apa yang Jepun ataupun Korea lakukan. Korea pun pada hari itu turun menentang pasukan Czechia. Czechia dia dah daftarkan dah dekat PBB nama baru dia ni. Janganlah kita panggil negara-negara lain. Saya nak tanya awak, apa tu? Timur tu berakhir di mana? Kalau kita pandang ke timur tu berakhir di mana? Berapa jauh? Sebab kalau dunia ni bulat, LA tu pun timur juga kita sekarang ni. Awak punya soalan ni, nasib baik kamera menyala je ni. Kalau tidak, tapak kaki saya dah hinggap di permukaan muka awak. Okey, perlawanan Czechia dengan Korea ni adalah perlawanan pertama dalam sejarah Piala Dunia yang aku tengok, di mana ada satu pasukan daripada Asia. Sebelum perlawanan pun lagi kita dah tengok kekuatan dia ataupun expectation dia sama dengan satu country daripada Eropah. Mana pernah sebelum ni Arab Saudi ke, yang mana yang regular main kat World Cup Arab Saudi, Jepun, Korea Selatan, Iran. Empat ni yang paling kerap lah. Uzbek apa semua ni. Even Australia waktu di Asia dulu. Sekarang pun Asia juga. Ada Australia satu lagi. Tak ada satu perlawanan Piala Dunia pun sebelum ni di mana
Qatar, Saudi, Korea dengan Jepun yang boleh masuk ke satu perlawanan Piala Dunia dan ada expectation yang setara dengan lawan dia. Tambah-tambah pula lawan dia daripada Eropah. Jepun lawan dengan siapa? Spain, Germany di 2022. Tak ada satu pun perlawanan yang dia favourite. Tapi dia dapat result daripada perlawanan-perlawanan tersebut. Dia dapat result dalam keadaan dia underdog. Okay. Korea tak dianggap sebagai underdog pun. Bahkan dalam ranking FIFA pun dia jauh lebih depan lagi daripada Czechia. Dan itulah yang terjadi dalam perlawanan tersebut. Kita dah biasa tengok Korea ni dominate pasukan-pasukan dalam AFC Asian Cup. Kejohanan paling tinggi dan paling berprestige di Asia, the Asian version of Euro kan. Itu biasa. Tapi kita tak pernah tengok dia dominate perlawanan seperti itu di pentas Piala Dunia. Tak pernah. Aku tak pernah tengok lagi. Dia main lawan Ivory Coast tahun 2010 ke. Dia main 2014 yang kalah semua game di Brazil tu. Apatah lagi lah. Dia tak dominate langsung. Statement performance 2018 yang masa Shin Tae-yong dia menang dengan Jerman bola hujung tu pun bukannya dominate. Betul. Game tu. Game memang dia tak dominate. Tapi lawan dengan Czechia dia dominate dan dia menang. Walaupun dengan gol pertama daripada Krejci, kapten pasukan Republic Czech. Kalau pejam mata, kalau anda tak tengok gol tu, betul saya tanya anda, cuba teka macam mana check jaringkan gol semalam. Gol bola di tinggi, set piece. Set piece masuk. Okey, 1-0 Typical gila. Bola-bola bola-bola jangan gola dulu. Gola je. Lagi kau ajar. Lagi kau ajar. Bila prototype player anda adalah Thomas Suchek. Dia tak ada Pavel Nedved, tak ada. Ganti dengan Pavel Such. Itulah playmaker dia. Jadi dalam perlawanan tersebut, selepas jaringan tersebut, Korea nampak lagi semangat. Bukannya lagi deflated tau. Dia lagi semangat nak dapatkan gol. Sampailah ke satu detik pemain kegemaran kita semua lah sekarang ini. Setakat ni saya rasa di World Cup, Hwang In-bom. Yang memperdaya dua pemain berpengalaman pasukan Republic Czech, termasuklah penjaga gol harapan mereka iaitu Matej Kova. Dia buat Crafton pun pakai wicker foot kaki kiri, dua-dua terperosok ke dalam tu. Lepas tu tak apalah, dia chip bola tu masuk. Dan saya rasa itu membangkitkan lagi semangat pasukan Korea. Saya pun tengok banyak diaspora Korea yang mana yang lahir semua kat LA semua tu. Time ni lah dia nak claim yang depa Korea. All the Korean town. Pernah tengok ni sitcom Kim's Convenience. Kim's Convenience. All the Appas and Umas. Appas, Umas, all the Ajumas. Everybody there, brother. It's all there. Di situlah Oh Hyun-gyo, pemain penjaring terbanyak pasukan Besiktas yang masuk untuk menggantikan Song Heung-min. Dialah yang melengkapkan. Tu assist pun dari In-bom kan? Assist daripada Hwang In-bom. What a player, Hwang In-bom. Ini adalah antara calon pemain terbaik pusingan pertama ni lah bagi. Tu antara ramai juga aku tengok pemain-pemain yang masih ada lagi waktu Malaysia Seri tu kan. Tiga sama tu. Banyak, aku rasa 60% lah. 60% In-bom antara termasuk Malaysia keeper. Seri dulu. Seri ya. Seri tiga sama. Okay. Piala Asia. Kim Min-jae dah. Kim Min-jae ada. Baik, kalau aku pula kan, game ni baru saja berlangsung pagi tadi. Game Sebelum tu Kim Min-jae siapa di arena? Aku tumbuk pegang. Bob cameraman dia. Kim Min-jae. Bob cameraman news. Kim Min-jae. Tak apalah, bagi saya dulu. Dia buat suara dia. Teruskan. Bob, dia banyak menyenangkan kerja aku. Membantu. Tapi betul dia memang sangat menyenangkan. Cuma tu kadang-kadang tinggal ingat tu. Tak apa, satu-satu dulu. Aduh. Pelanan membabitkan Iran dan juga New Zealand. Aku sebelum pagi tadi di saat kita rekod ni. Ya, sebabnya ni antara perlawanan yang aku akan tonton 15 minit sebelum. Kiranya sempat tengok pre-show kejap. Lepas tu nak betul-betul tunggu. Asal janganlah. Betul-betul apa pun. Betul-betul tunggu perarakan masuk, bawa bendera. Sebab aku nak tengok momen tu ada tak momen-momen yang boleh menyentuh hati dan perasaan. Sebab kita tahu keadaan Iran untuk datang ke Piala Dunia ni, dan mereka masih lagi berada di kejohanan ni selepas segala benda yang berlaku dekat negara mereka lah. Dan 2 hari lepas tu, kemarin aku sempat tengok Mehdi Taremi punya temu bual dengan seorang jurnalis dari United States. US. Dia ada tanya Taremi,
anda rasa anda selamat tak datang ke US? Dia pula tanya. Dia tanya Taremi. Taremi tanya balik, anda rasa saya selamat ke? Lepas tu jurnalis tu jawab balik, saya tak pernah berada di tempat anda, so saya tak boleh nak jawab. Tapi Trump dah bagi tahu yang dia pun tak jamin keselamatan anda dekat US. Lepas tu Taremi dah macam berubah lah kan. Lepas dia terima jawapan tu, Taremi tanya balik, anda melihat kami ni sebagai seorang politician atau seorang sportsman? Sportsman dia cakap. So tamat situ lah dia punya conversation. Tapi bila aku tengok balik game tu, dengan nyanyian, aku mengharapkan macam masa diorang national anthem diorang tu akan ada macam sikit emosi, tangisan macam yang kita tengok dekat Hajime Moriyasu, coach Jepun kan. Tapi benda tu tak berlaku lah. Tapi dia tunjuk benda tu dekat perlawanan tadi. Wow, aku rasa ni paling open lah, game yang paling open dah New Zealand dengan paling open. Most of the New Zealand players pun aku tak play diorang pun tak adalah yang ternama sangat. Hanya Chris Wood seorang je lah kan. Chris Wood seorang lah. Aku tengok game tu Chris Wood dah macam Harry Kane lah, carry the game. Betul. Dia banyak drop Dia banyak drop. Dia pakai experience, passing, lepas tu dia boleh kiri kanan hantar, dan banyak buat kerja Elia Just tu. Dan 2 gol New Zealand, dua-dua tu link up play Elia Just dengan Chris Wood. New Zealand juga mempertaruhkan Boxall, pertahanan berusia 37 tahun dalam penampilan ketiga Piala Dunia dia. Dan saya rasa kalau tak ada Boxall di bahagian bawah tu, dah banyak dah tandukan macam gol kedua Iran tu terhasil. Saya nak selit sikit, Zeus Coffee tak nak sponsor ke? Piala Dunia ni kan? Sempat lagi selit. Dan saya nak cakapkan satu benda mengenai Iran ni, dan juga kalau saya cakapkan benda ni, ini expose kelicikan Amerika Syarikat jugalah. Tahu tak, Iran ni rupanya dia satu negara yang penduduk dia yang laki-laki, dia ada juga program national service. Dia sama macam Korea Selatan ataupun Singapura. Dia ada tempoh dia 1 sehingga 2 tahun lah. Dan kita pun ada. Kita ada program latihan khidmat negara. Cukup di situ saja. Tapi terpilih saja. Bulan 3 bulan. 3 bulan. Tak kena. Allowance 1,5 sebulan. Kau kena tak? Tak kena. Kau kena? Saya pun tak kena. Kau cakap kalau tak kalau adik-beradik dah kena, dia tak kena. Itu lebih kepada campus Korea je untuk saya. Tak sebab kau dengar macam mana ayat kau? Kalau adik-beradik dah kena, tak kenalah awak. Aku dengar kalau tak kena panggilan pertama akan kena kedua ketiga. Aku dah panggil ke 18, aku tak kena lagi. Tapi saya bersyukur kat lah tak kena. Saya tak sanggup tengok diri saya pada botak. Jangan awak. Anda akan okey sebab semua kat situ botak awak. Dan ada gambar bu? Ada, nanti saya tunjuk. Tapi saya takkan hantar kat WhatsApp lah. Saya tunjuk daripada phone saya sajalah. Dan hampir ke semua pemain Iran pernah lah mengikuti latihan tu sebab dia kan rakyat Iran kan. Liciknya Amerika Syarikat ni, jadi program itu dikelola oleh satu agensi daripada Kementerian Pertahanan Iran lah. Betul lah, sebab hang khidmat negara kan, hang national service kan, mestilah ada latihan ketenteraan sikit, ada latihan jati diri, latihan bina negara. Itu standard lah program kerajaan kan. Apa yang US buat adalah dia masukkan organisasi tadi tu, agensi di bawah Kementerian Pertahanan Iran tu, di dalam terrorist watch dia. So semua player yang ni jadi potential teroris lah. Jadi potential teroris. Tak ke korang ajar benda tu? Dan tak pasal-pasal contoh fotografer dalam semua kan lelaki. Sebab pernah ikut servis tu. Ya, dan hasil daripada tu lah yang mereka ni terpaksa camped out dekat Tijuana di Mexico tau. Depa tak boleh nak camp out depa tak boleh nak sediakan ataupun set up depa punya camp ni di dalam Amerika Syarikat sebab keselamatan depa tak dijamin. Bukan saja keselamatan tak dijamin, depa nak masuk tu pun depa tak boleh nak garanti yang player-player Iran ni boleh masuk. 6 jam kan diorang ni travel. 6 jam 225 km. Majority of masa yang diambil tu bukan commute. Dia lebih checking kepada immigration process tu. Sebab macam Faiz cakap setiap seorang ni terpaksa melalui proses checking yang sangat detail sebab diorang semua diklasifikasikan sebagai under the terrorist watch. Dan yang paling gila adalah game yang berlaku di bumi US awal pagi tadi tu, ada LA. Ada 1 atau 2 staff member yang tak lepas, tak dapat masuk.
So sangkut dekat Mexico je. Ya. Tak dapat masuk. Dan nak cakap satu benda lah. Tapi Gianni Infantino kata chill. Ya. Itu perkataan yang dia sebut dah, word Chill. by word, chill. Chill. Saya nak sebut beberapa perkataan pun tak selesa juga. Bola-bola mungkin ada yang di bawah 16 tu dekat sini. Dan saya nak katakan bukan sahaja memburu kemenangan seperti pagi tadi tu. The fact that Iran boleh skor 1 gol pun dah kemenangan dah untuk mereka. Yeah. Considering semua kesusahan yang mereka hadapi ni. Ingat senang lah. Saya baru balik pada Jakarta. Saya nak cakap satu benda lah. Saya flew into Jakarta 12 tengah hari. Sampai kat sana pukul lebih kurang 2 petang. Immigration, travel to city, check in, ambil masa dalam 3-4 jam kan. Itu pun saya dah penat. Saya dah terbaring dekat hotel dah. Ini pula anda nak beritahu saya yang saya kena main perlawanan World Cup 90 minit. Dan kena balik hari tu juga. Memang tak lah. Dan bermain pula dengan lawan yang fresh. Lepas tu Kan? open game. Dan Dan bagi aku pemain terbaik perlawanan Iran tadi, saya salute. back kanan dia, Rezayan. Keras pun. 37 tahun Laju, dia. keras. 37 tahun. Dia traktor ke mana? Dia dah sebenarnya semua kelab-kelab besar dia dah pernah main. Traktor, Esteglal pun dia pernah, Persepolis pun kalau tak silap aku dia pernah main juga. Ya, dan memang salute lah usaha yang dilakukan oleh Iran. Dan pagi esok akan ada satu lagi pasukan wakil dari negara yang pernah bergolak juga, Iraq. Di saat episod ni keluar, Iraq dah main lah. Saya tak tahu skor dia apa tu. Ya. Dan saya nak cakap satu benda lah. Salah satu rakan bual bila saya up poster Netherlands lawan Japan tu tadi, saya up line up poster, ada seorang rakan bual yang bagi saya reaction yang sangat sopan lah. Reaction yang memang semua orang suka dan layak untuk disiarkan di media mainstream. Tahu apa dia punya ni? Bang, ni reunion penjajah kan? Dia kata aku. Belanda dengan Jepun reunion penjajah pula otak ni. Tapi balik pada cerita Iran, aku rasa benda ni aku pernah portray, pernah sebut juga dekat social media. Aku happy untuk negara macam Mexico, orang-orang Mexico, sebab somehow kita membesar dengan orang portray Mexico ni satu negara yang ganas, satu negara kalau yang pergi Mexico je dia ada filter yang orange sikit. Filter Sevilla. Debu-debu mesti ada. Debu-debu. Debu-debu mesti ada. Tiba-tiba ada lah senjata api ke apa kan. Tapi sama negara, orang-orang negara ni lah yang sebenarnya backing orang yang kena tindas, macam contohnya player daripada Iran. Kita tak pernah expect pun dalam 3 negara ni. Ya. Mexico is the one. Yang faham paling tak? civilized, yang paling faham tak? Paling friendly. Sampai ke tahap ada keluar ada ada pada Rosalinda. Itu je saya tahu. Itu Venezuela brother. Mexico ni Rosalinda Mexico lah. Oh ya, yeah, confirm. Mistress Oh Hermanas. sorry, yang tu Venezuela. Itu Venezuela. sebab jangan cuba-cuba battle knowledge telenovela dengan saya. Saya berapa kali Miss Kafa sebab tengok telenovela. Sebab kalau nak dibandingkan negara lain, kita tak expect juga somehow antara ketua kartel dekat Mexico tu yang personally call pemain Iran and then jadi, bagi jaminan keselamatan kat dia orang. Keamanan pemain-pemain Iran di Tijuana digarantikan oleh kartel. Faham tak? Kami akan melindungi anda jangan risau. Kartel. Bahasa kasar kau elak, kau ikut aku ke? Ni kata kedua lah kan. Kata kedua kan yang setiap kali van pasukan Iran tu meninggalkan base camp depa hotel tu, tak kisahlah pemain-pemain nak ke town ke nak ke apa ke, mereka akan diikuti oleh kata-kata yang menjaga depa. Gila weh. Betul. In fact, security yang Iran dapat sekarang ni dalam the whole kejohanan bola dunia ni lagi ketat dia. Lagi ketat daripada tim-tim lain yang dapat. daripada official punya ya, kau faham tak? Cuma saya video yang paling saya suka lah yang keluar daripada Mexico setakat ni ada 2. Satu adalah lepas Korea menang itu, ada satu fan South Korea dalam satu kumpulan penyokong Mexico, ada satu fan Korea kat tengah. Dia kena lambung. Betul. Lepas tu ada lagi satu video, fan Mexico ramai-ramai buat Gangnam Style.
Itu saya paling Awak suka. 2 tu, saya 3. Sebab yang ketiga saya nampak video ada penyokong 2 orang, penyokong Mexico perempuan. Kau fikirlah sini apa dia buat kalau penyokong bola sepak tengok time Piala Dunia. Bodoh. Kalau saya pula, saya pun tengok tadi tu perempuan itik dengan ayam. Wartawan dari Argentina. Dia cakap Latin dengan Mamat Jepun. Penyokong Jepun. Haji. Saya cuma tengok satu je lah video-video terletah penyokong ni. Ada 2 orang meraihkan kemenangan pertama Mexico menentang Afrika Selatan tu di luar Stadium Azteca tu. Dua-dua pakai topeng Rey Mysterio, bergusti sama sendiri dekat situ. Bergusti dekat situ. Gusti betul, Gusti. Bodoh lah. Tu pakai topeng Rey Mysterio. Tapi itu memang culture diorang kan. Gusti tu kan. Nacho Libre. 619. Tak payah buat suara dia. Tak payah buat suara dia sekali. Ni dekat Boston, orang-orang Scotland dah fully take over Boston dah. Semua tengah bawa bagpipes pergi kata-kata. Bunyi-nyanyi dengan bagpipe. Lepas tu pakai yang, kan diorang ada pakaian diorang macam skirt tu. Nama dia kilt. Diorang pakai kilt tu. Dekat Boston ni dia ada banyak statue, patung-patung bersejarah kan, statue bersejarah. Dia perpanjat statue tu. Wish. Kan tahu nak buat apa? Dia punya misi dia, and diorang suka buat benda ni mana-mana diorang pergi. Diorang akan ambil traffic cone tu konon nak jadi macam crown, nak letak atas kepala orang. Itu yang memang dia orang selalu buat kat negara orang kan. Apparently diorang selalu buat. Aduh, negara. Membuatkan saya fikir kalau lah Indonesia itu layak ke Piala Dunia. Mana? Memang gila. Memang gila. Tapi okay, satu lagi. Lepas match pick kita kan, aku kembangkan sikit. Tim yang aku surprise bila dia turun main, dan aku happy dengan apa yang dia orang main based on player dalam line up, based on apa yang dia buat atas padang. Sweden. Aku suka. And somehow orang ingat balik yang aku rasa ramai je peminat bola sepak yang lupa yang actually manager dia orang adalah Graham Potter. And somehow apa yang Sweden buat, walaupun lawan Tunisia, walaupun habis je game lepas tu Tunisia dah sack dah dia punya manager, dah tak pasal-pasal, tapi kredit kena bagi kat Graham Potter sebab dalam masa yelah dia itu playoff dia pegang ke Sweden? Aku rasa tak. Bukan Pegang. Dia dah pegang. Playoff kan hari terakhir, playoff terakhir yang baru dia sahkan kan? layak kan. So qualifying pun bukan dia, tapi dalam short period dia dah betul-betul kenal player dia. Dia dah boleh implement apa yang dia nak buat dengan national team. Sebab even orang pun kadang tak expect ataupun terfikir macam mana Isak kalau main Isak bukan Isaac ataupun apa-apa saya betulkan sekarang sekejap. Tombok mungkin jadi kalau ada yang sebut salah. Isak You're keras. So Habis sebelum kau sambung nak cakap, coach Tunisia tu kena pecat sebab dia sign dengan Madrid. Tak faham. Loptiki. Kurang ajar. Tapi tu at least belum main. Lagi 2 hari sebelum Spain punya first game. Fernando Hierro take over, aku ingat je. Lepas tu tak apa bulan tu dia kena sign dengan Madrid pula. Bodoh Loptiki. Tapi aku just boleh cakap yang Ayah Lop. Ayah Lop. Sweden even tadi aku tak habiskan ayat. Orang macam terfikir macam mana yang kalau Isak dengan Gyökeres ni akan main sekali. Dia sebenarnya aku tengok perlawanan tu live disebabkan dia start pukul 10 pagi. Tak silap. Bila aku tengok perlawanan tu, dia yang paling sengit perlawanan tu tahu tak bila? Bila kedudukan tengah 1-0, Sweden leading, lepas tu dia bagi banyak gila ruang untuk Tunisia attack. Lepas tu Tunisia dapat gol 1-1 minit ke 43 kalau tak silap aku. Okay, masa tu sengit lagi ni. Lepas tu Sweden dengan satu counter attack, Yasin Ayari lah kan yang skor gol kedua Sweden. Dalam kedudukan 2-1 tu masih lagi sengit. Yasin gol 5 Yalah 2 gol. Dia kan 2 biji. Yasin. Okay ya. Dalam keadaan 2-1 tu banyak jurulatih lain lah yang dalam yang tahu bahawa pasukan dia underdog ni, dia akan stay dan dia akan cuba compact dan just counter attack lah. Tunisia main open. Disebabkan itulah bila dia main open, lepas tu hang tinggal Gyökeres dengan Isak kat belakang, memang kena lah. Jadi aku rasa dia 4-4-2 ke 3? Dia main 3. 3-4-1-2. 3-4-1-2. Satu-satunya pasukan yang main 2 striker kan? Yes. ni Sweden lah. Ya. Dia orang main 3 kat belakang. Hin, Lindelof dengan
Siapa seorang ikat right centre back tu? Dia main 3. Contoh kenapa aku cakap macam tu kan. Contoh macam siapa winger Leeds, left wing Sweden, Elanga. Bukan itu kanan. Alah main Leeds. Apa? Gudmundsson. Dia kan memang purely tu position dia dekat Leeds. And aku tahu aku cakap tadi kena bagi kredit kat Graham Potter sebab dia tahu macam mana nak pakai Mamat ni in order untuk make sure player dia dekat depan, even Gyökeres ke ataupun Isak ke, well fit, faham tak? Sebab kadang-kadang kau tiba-tiba, yelah sebelum ni aku rasa, kata silap aku masa qualifying pun Sweden main back 4, dia tak main back 3. Then suddenly dia datang, dia buat gameplay dia. So Potter dapat benda tu, dan aku rasa benda jadi tu credit makin kurang peratusan Elanga nak start dulu ataupun winger. Kau saya ikut opponent kat kau. Lawan Tunisia boleh dia denyak je tu. Especially pula macam tadi Faiz cakap, Tunisia pun lepas tu dah open, dah kancong lepas dah second goal. Aku rasa kalau dia tutup dia dalam kedudukan satu sama tu pun struggle juga. Kalau baca laporan sebab daripada banyak mistake, wartawan. gol ke berapa tu yang gol ketiga yang kapten dia cuba nak dribble kat bahagian tengah tu. Lepas lepas bagi bola. Lekat dekat kaki Isak, bukan main panjang kaki orang tu nak dribble. Kalau baca laporan daripada wartawan yang cover Tunisian football, breakdown dia antara sebab kenapa ketujuh-jurulatih ini dipecat. Ramai yang akan terkejut dengan benda tu, tapi salah satu faktor adalah kerana diorang nampak macam ada element of self-sabotage dalam first game tu. Sebab secara total dia call up 4 winger, 3 striker untuk squad kali ni. Tapi line up lawan Sweden hari tu, tiba-tiba dia main formation 5-3-2 yang dia tak pernah pakai sebelum ni, dan tak ada daripada 7 pemain serangan yang dia call up tu, seorang pun tak dalam starting 11. So orang jadi macam kau buat kenapa apa call up ni? kalau tak bermain lah? Kau buat apa ni? Kau macam nak sabotage betul-betul je, sebab your best attackers, none of them are on the pitch. Yang replace dia yang Mamat Saudi tu kan. Javier Renard dah ambil alih. Oh ya ke? Wow. Dah confirm dah. Walaupun diumumkan. Saya cuma cakap satu benda lah. Ada orang yang accuse Thomas Tuchel pun sebagai utusan daripada Jerman untuk menghancurkan. Ada orang kata Javier Renard is the Gus Hiddink of international football. Macam dia nak menyelamatkan pasukannya. Baik. Aku nak tanya pendapat korang. Wah sorry, ni aku tanya soalan kat korang. Apa pendapat korang pasal Jerman menang besar lawan Curaçao? Faiz. Bukanlah nak kata expected. Tak terkejut. Tak terkejut. Tapi aku tahu akan ada tapi tu. Selepas tengok game tu. Tak ada sebab aku rasa okay je. Aku rasa memang straightforward win lah. Straightforward win. Maksud aku kenapa aku cakap mungkin akan ada tapi tu. Maksudnya adakah Jerman tu dah fully tested lawan Curaçao tu? Tak juga. Tapi secara tradisi ni aku baca jugalah dekat The Athletic, secara tradisinya bila dia breakdown sejarah Jerman ni, memang bila dia datang dengan the least of expectation dan dia main dengan pemain yang di atas-atas biasa-biasa, selalunya dia kuat. Cuma aku bincangkan perlawanan ni dengan Kish. Satu benda adalah yang aku tak berkenan dengan Jerman kali ni. Bukan tak berkenan sebab pemain tu kita semua respect dan kita semua suka pemain tu. Pemain tersebut adalah Manuel Neuer. Manuel Neuer kan announce retirement. Lepas tu the whole of qualifying tu Baumann yang main kan. Baumann tak pun Jonas Urbik daripada Bayern Munich. Tapi bila dah dekat nak tournament ni, dia umumkan saya kembali ke setup pasukan nasional. Jadi tak best kalau dia kembali tu sebagai penjaga gol simpanan, sebagai jangan mentor lah. Sebagai mentor, siapa pula protege dia? Protege. Kan? Tapi sebabkan Baumann sendiri pun dah 37 dan mungkin ini dia berapa? Dia 40 ke 41. Dan mungkin 40. Dan mungkin tak ada ruang dah untuk Baumann 4 tahun lagi. Sayanglah, orang pun nak main juga. Aku macam rasa hopefully aku salah hopefully apa yang aku cakap ni tak jadi lah. Macam orang cakap kan, Jerman selalu datang bila kurang expectation dekat diorang, dia akan main dengan maybe less pressure dan boleh perform well. Hopefully benda ni berterusan dan jangan disebabkan decision last minute
untuk letak Neuer tu dekat situ, position tu, benda tu makan. Benda sama yang macam beritahu aku. Dia boleh jadi masterclass kalau menang lah. Kalau tak menang tunggu sat lah. Betul lah. Tiba-tiba ada momen yang tiba-tiba padang belekuk, tenang tak kena ke contoh. Sebab masa dah satu sama tu berubah dah air mukanya kan. Ya. Satu sama tu aku cakap. Orang Jerman menang besar, orang lagi banyak bercakap pasal satu gol yang Curaçao score tu. And in fact bila orang bercakap pasal satu gol tu ditambah dengan, kalau kau ingat balik, the moment Curaçao score, kamera banyak pan pergi ke face reaction play-play Jerman tau. Muka dia orang down gila babi. Muka dia orang memang langsung tak expect dia orang boleh bolos. So benda tu aku cakap, benda tu nasib baik lawan Curaçao yang maybe yelah mesti kau kekok lah, kau nervous lah. World Cup kan, first time main apa semua. So kalau jumpa tim lain, so mungkin akan bahaya lah. Leroy Sané tu dia boleh main dalam first 11. Kau rasa tiba-tiba Leroy Sané tu pun tak faham tahu, pakai je lah Leonard Carl kan. Tak bawa tau Leonard Carl. Langsung tak bawa. Leonard Carl injured. Yalah. Tapi baru ni aku tengok dia pakai Tak, dia sebenarnya part of the squad. Dia kan dihantar pulang waktu training camp World Cup. Dia senadai menunggu ke? Tak. Dia sebenarnya part of the squad. Okay. Sebelum datang US lah. Training camp sebelum datang. Training camp tu dia injury waktu training camp tu. That's why he had to fly back. Ni Indo punya case lah. That's why siapa lagi yang ada kat bench untuk attacking force Germany? Dia ada Dennis Undav yang eventually masuk. Walter Mada ada kat situ lagi. There's more than a few options. Undav 2 kan? Undav score. Ada orang tulis dekat Twitter, ada orang tulis yang saya sentiasa meminati line up pasukan Jerman. Dia sentiasa akan ada 5 bekas pemain Bayern, 5 future pemain Bayern dan satu pemain lain, pemain asing. Bodoh. Siapa lah pemain yang latest lepas meletup? Ismail. Han tahu siapa yang on the way nak pergi Bayern lepas ni? Nathaniel Brown. Dia punya left back tu. Dia dapat sebiji ke tu. Dikaitkan dengan Bayern sekarang ni. Dengan striker ni. Bergaduh nanti dengan David Raum tu. Ismail Sabari. Ni Saibari ni Morocco. Tapi actually before 2 minggu lepas 2 minggu lepas ke 3 minggu lepas dah start, dah keluar dah cerita yang Bayern nak kejar dia. Sabari. Saibari dia first choice striker sekarang ni. And Nesiri pun tak lekat squad kan? Ada dalam squad, aku dalam tak bench. sure dia ada dalam squad. Tapi aku tahu bukan dia dalam first 11 lah sebenarnya at the first place. Saibari ni the official top scorer kan of Eredivisie. Oh ya? Kalau tak salah aku dia top scorer. Bukan dia sama gol dengan Ayase Ueda. Double check tengok. Eredivisie top scorer. Tapi sambil-sambil Kish double check, aku ada satu lagi perlawanan. Aku rasa ni antara perlawanan mengejutkan sebenarnya. Bila kau tak expect pasukan tersebut main dengan cara sebegitu dan terus tenggelamkan lawan dia. Walaupun dia sebagai tuan rumah. Apa tu? US. Ya. Kau expect tak dia main dengan cara sebegitu? Yelah, kita tahu Pochettino punya style. Tapi aku tengok kemenangan dia orang tu bukan sebab faktor dia main tempat sendiri atau kualiti saja, tapi dia punya high press tu gila weh. Dia sangat coordinated lah. Dia sampai apa lawan dia? Allah Akbar. Paraguay kalau kau tengok Copa America, kau tak rasa dia main macam tu. Ya, keras lah. Keras. Kalau nak lagi lawan Argentina ke Uruguay ke Ecuador ke, memang keras, tapi langsung tak boleh main. Sampai dah mulalah orang cakap ni dah tu game. Tapi kau tengok dia orang tak boleh nak keluar langsung weh. Aku nak bagi pujian sebab anda petik perlawanan ni. Aku nak bagi pujian kepada duo midfield, defensive midfield pasukan Amerika Syarikat. It was Ueda yang top scorer. Dia top scorer PSV. Okay. Kepada Weston McKennie daripada Juventus dan juga Tyler Adams daripada Bournemouth. Memang tak berhenti lari dalam tengah-tengah panas. Player aku kata ni tak reti penat ke gang ni. Seorang lagi pair dia yang Leverkusen tu. Malik Tillman ya. Satu assist. 3 pemain ni lah di bahagian tengah. Sampaikan Christian Pulisic pun tenggelam dengan midfield trio mereka ini. Gio Reyna tau yang menjadikan gol terakhir. Gio Reyna yang ketika Pochettino umumkan nama dia tu, peminat-peminat Mönchengladbach sendiri tanya, kenapa hang kolak pemain ni? Kami pun tak suka pemain. Muah aja. Gio Reyna yang World Cup kali terakhir tu hampir-hampir dihantar pulang midway through the tournament oleh Bob Bradley. Disiplin problem Gio Reyna. Baik. Kita ada masa berapa minit lagi? Boleh? Unlimited. Last lah aku tanya. Okay, kita bedah siasat game ni. Sebab ni antara pasukan pilihan juga.
Dahsyat. Jangan tersembur. Yang benar minum. Lantai putih ni Faiz, jangan tersembur, jaga-jaga. Saya terbayang ada meja bulat tu. Kita bedah pasukan ni sebab ni pasukan pasukan kegemaran aku dengan Faiz juga, pasukan pilihan Sepanyol. Okay. Berdepan dengan Cabo Verde. Kita tolak tepi betapa ultra defensifnya. Betul ke awak minat pasukan ni? Oh yang betul. Sebab saya perhati awak sejak ke belakang ni macam England je banyak kan. Saya pun tak tahulah kenapa saya diberikan beberapa jersey England tapi kadang-kadang takdir memang berfungsi macam tu. tapi sebabkan Saya jarang expose dekat kamera perbualan privacy kita. Wah. Tapi tadi awak je mengaku baru-baru ni awak ada 2 je England jersey. Home dan away. It's coming home ya. Macam takdir je tu. Jadi sebabkan dibayar saya last saja lah. Selama tak, aku bukan marah apa. Selama ni dalam kita 4 orang ni, aku yang selalu dicop. Otak ni ada duit dia. Oh sama. Ada Sepanyol. Itulah kita tengok Cabo Verde bermain dengan pertahanan yang cukup baik dah, dengan penjaga golnya yang cukup cemerlang. Ada 7 aksi yang menyelamatkan penyudah daripada Ferran Torres. Bagus ambil gaya tu. Dan juga daripada Shark. Dan tapi sebelum tu saya nak tanya, pilihan 11 utama tu, adakah anda semua bersetuju? Tidak. Teruskan. Kenapa tidak dan apa yang akan anda ubah? Sekiranya itu adalah anda. So, memang De La Fuente memang sama-sama spek dia kecil sikit. Spek dia kecil sikit. Semalam ada orang kat Threads. Dia post gambar Nelo Vincada. Adakah ini jurulatih Sepanyol? The Professor. Tapi selepas je tamat je perlawanan tu juga, ada orang terus post Malaysia seri satu sama tau. So Malaysia sama je dengan Spain lah. Satu sama. At least adalah skor sebiji. Dah, tamat kat situ je. Awak tanya sama apa-apa. Aku bukan nak. Apa nama head coach Spain? Apa nama head coach? De La Fuente. Okay. Aku bukan nak memberikan pendapat. Korang, aku rasa dia ni berdua ni yang lebih dekat dengan Espanya ni. La Furia. La Roja. Separuh nyolong Spanyol. Tak, okay. Nico Yamal tak fit 100%. Nico sama juga. Dia bawa sama juga. Fit, yeah. Okay. Tiga. Yamal, Nico dengan Merino. Okay. Disebabkan tak ada Nico dan Yamal, De La Fuente ada masa panjang ni. Beberapa hari ni. Bukannya baru sehari 2 yang tiba-tiba doubtful untuk 2 nama ni. Apa yang kau buat dekat atas padang dengan line up tu, dengan Gavi kat belah kiri, kau membuatkan Oyarzabal tu balik pada 6 tahun lepas yang orang persoalkan mungkin kenapa Oyarzabal ada dalam line up instead of Morata. Kan ada beberapa tahun lepas orang persoalan, especially tak silap masa Euro tak silap aku. Orang persoalkan benda tu. Somehow Euro Oyarzabal dapat deliver and orang dah senyap dah benda tu. Tapi now orang persoalkan balik disebabkan tak adanya player macam kau tak sempat nak preparekan. Bila tak ada Yamal, tak ada Nico, kau buat Oyarzabal tu nampak jadi bangang. So bagi aku, sebab tu aku cakap kalau Spain ni sepatutnya datang World Cup ni dengan squad depth yang penuh. Okay. Tapi dalam keadaan injury tak boleh buat apa lah, Yamal dengan Nico. But then bila cakap soal kau cakap tadi kau player tu dah injured, sepatutnya kau ada dah tempat untuk mana-mana player lain untuk kau dah preparekan hal tactical kau. Kalau tak Gavi, okay, bila last time kau tengok Gavi main dekat tempat tu masa kat Barca? Pernah ada hujung-hujung dan menjadi tak menjadilah. Sebab aku tak adalah tengok Barca macam kau tengok Barca. Kalau midfielder Barca yang ditolak main kiri ni bukan banyak Fermin. Bukan Gavi yang paling efisien, Fermin yang paling efisien. Tapi Fermin pun last minute injured kan? Sebenarnya kalau aku dalam posisi De La Fuente, 2 benda je aku buat beza. Satu is instead of Gavi, aku maybe start Yeremy Pino atau Dani Olmo lah. Atau Dani Olmo di bahagian kiri tu. And the rest I'm okay with. Cuma yang benda ni pun aku borak dengan Faiz juga. The other thing yang aku anggap buat berbeza is 20 minit terakhir, bila dah nampak yang diorang ni betul-betul park the bus dan Oyarzabal tak ada ruang langsung, aku keluarkan Oyarzabal dan aku bawa masuk Borja Iglesias yang ada physical presence sedikit di itu bahagian pure hadapan. number 9 That's the only 2 things yang aku buat differently. Otherwise aku rasa
okay je apa yang Spain buat. Dia cuma tak ada breakthrough di final third je. Kalau aku pula kan, aku tak setuju kalau jadi keluarkan siapa? Gavi masukkan. Yeremy Pino atau Dani Olmo. Yes. Kalau aku pula, top Ferran Torres tak pernah menjadi kalau diletakkan di sebelah kiri atau kanan. Siapa yang tengok Barca tahu. Dia hanya jadi bila letak number 9 saja. Sebab tu bila Lewandowski injured, and then Dia deliver. balik. Dia dapat balik momentum score tu. Sebab dia 25-26 season dia perform elok apa dengan Barca. ujung-ujung season dia dapat balik dia punya touches score. Dan kalau aku letak dia balik dekat number 9, keluarkan Oyarzabal. Kiri dan kanan tu memang kena tukar. Ada Victor Munoz. Victor Munoz. Real Mallorca punya player. Even macam tadi Kish mention macam mention Yeremy Pino. Mamat tu chaotic kot. Dalam keadaan bila kau dah jumpa team macam yang park the bus, yang duduk sit deep ni sebenarnya. Kena ada 1v1 specialist masa situ. Victor Munoz Mallorca kan Osasuna. Osasuna. Mallorca relegated tak jaga. Osasuna. Tapi Yeremy Pino tu aku agree. Sebab dia player yang boleh take the risk untuk dribble, untuk pedal. Sebab kesian bila Gavi duduk belah kiri tu, walaupun dia nombor 9 walaupun dia nombor 9, tapi aku rasa dia tak sepatutnya duduk kat situ lah. Kalau kau nak compact kau bahagian tengah pun, aku rasa tak function sebab kau lawan berdepan dengan Cabo Verde. Better kau masukkan player yang boleh attack balik bahagian kiri kanan, boleh bagi final pass ke apa. Last sekali Kukureya yang terpaksa buat kerja tu. Ada ujung sampai tanduk ngidung apa member. Ada yang dia tanduk masuk ke dalam, lepas tu percubaan Ferran kena palang kan. Lepas tu ada susulan tandukan daripada Oyarzabal tu di tepis keluar. Hujung-hujung tu ada satu yang mana Lamine Yamal auto foot pass tu. Dani Olmo first touch. Tapi bila kawan saya tadi sebut pasal Nico, nak je saya cakap ini Nico nak bercerita bukan Nico G. Baju sama dah. Baju sama dah. Mengapa kamu? Inilah nasibku. Apa? Wah, ada nak tambah lagi dah pasal Lapurero sebab Tadi yang mention lain tu macam mana? Ini Nico nak bercerita. Salah. Tone kena betul. Ini Nico nak bercerita. Baik, kita tamatkan Kuat Bual pada episod kali ni, episod sempurna Piala Dunia ni lah. Kita akan Lenggo. pedih telinga aku. Yang kita akan siarkan pada hari esok sempena awal Muharram. Okey, selamat menyambut bulan baru. Tahun baru. Sempat nak doa akhir tahun ni. Sempat. Baik, terima kasih kepada Snow Endus yang membekalkan kita lokasi sehingga gini. Dan jumpa lagi lah episod minggu depan untuk jom cepat tutup. Makan. Member dah pakai suit nak pergi order kat bawah. Sama Ngedarus. Aku tandakan juga. Sama Ngedarus pakai baju kopi orange je. So biji macam Darus. Tadi dah nak ajak aku. Ada yang nampak awet. Dia dah jinjang. Oh ya, kita nak minum. Aku dah dengar kali kedua. Rasa tak payah pun. Tengok baju yang kerja tu sama pula. Tak jadi turun.